Pernahkah anda duduk di meja, cuba fokus, tetapi fikiran anda melompat-lompat seperti monyet yang minum terlalu banyak kopi? Notifikasi telefon berbunyi, rakan sekerja berbual. Fikiran anda sendiri menjerit senarai tugasan yang belum selesai. Anda cuba berfikir, tetapi ia terasa mustahil. Otak anda terasa seperti berada dalam kesesakan, lalu lintas pada waktu puncak. Bising dan tiada kemajuan. Ini bukan salah anda. Ini adalah peperangan senyap yang sedang berlaku di dalam kepala anda. Peperangan melawan rangsangan berlebihan. Kita hidup dalam era ekonomi perhatian. Setiap aplikasi, setiap iklan, setiap notifikasi direka untuk mencuri aset anda yang paling berharga. Fokus anda. Otak kita tidak direka untuk serangan maklumat tanpa henti ini. Ia seperti cuba mengisi segelas air dengan hos bomba. Akibatnya, keletihan mental, kesukaran membuat keputusan dan kreativiti yang tersekat. Anda sentiasa sibuk tetapi tidak produktif. Tetapi ada penawarnya. Sesuatu yang percuma mudah didapati tetapi sering kita abaikan. Kesunyian. Mari kita fahami apa yang berlaku di dalam otak anda apabila ia dibanjiri oleh bunyi bising dan maklumat. Pertama, teori beban kognitif. Otak anda mempunyai kapasiti memori kerja yang terhad, seperti RAM pada komputer anda. Setiap bunyi, setiap notifikasi, setiap gangguan visual memakan sebahagian daripada RAM ini. Apabila ia penuh, keupayaan anda untuk berfikir secara mendalam, menyelesaikan masalah dan menyimpan maklumat baru akan terjejas teruk. Kedua, hormon stres. Bunyi bising yang berterusan, terutamanya yang tidak dapat diramal, mencetuskan pembebasan kortisol dan adrenalin. Ini adalah tindak balas, lawan atau lari, tahap rendah yang berterusan. Ia meletihkan sistem saraf anda dan menjejaskan fungsi korteks prefrontal, bahagian otak untuk pemikiran rasional. Otak anda sentiasa berjaga-jaga, menapis ancaman yang tidak wujud, bukannya menumpukan pada kerja yang penting. Jadi, apa yang berlaku apabila anda akhirnya memberikan otak anda hadiah kesunyian? Sesuatu yang ajaib berlaku. Satu rangkaian otak yang dipanggil Default Mode Network, DMN, diaktifkan. Anggaplah DMN sebagai CEO dalaman otak anda. Ia tidak aktif semasa anda fokus pada tugasan luar. Tetapi apabila anda berehat dalam kesunyian, mandi, berjalan-jalan atau hanya merenung keluar tingkap, DMN akan mengambil alih. DMN inilah yang menghubungkan idea-idea yang kelihatan tidak berkaitan, memproses memori dan membolehkan anda merancang masa depan. Momen Eureka yang terkenal itu, ia adalah hasil kerja DMN yang hanya boleh berfungsi dengan optimum dalam keadaan senyap atau kurang rangsangan. Kesunyian juga memulihkan sumber perhatian anda. Teori pemulihan perhatian, Attention Restoration Theory, mencadangkan bahawa persekitaran semula jadi yang senyap, membolehkan perhatian terarah kita yang kita gunakan untuk fokus, berehat dan dicas semula. Ia seperti meletakkan otot mental anda di spa selepas seharian bekerja keras. Selain itu, kesunyian menggalakkan pertumbuhan sel baru di hipokampus, kawasan otak yang penting untuk pembelajaran dan ingatan. Kajian pada tikus mendapati bahawa 2 jam kesunyian setiap hari membawa kepada perkembangan sel-sel baru ini. Kesimpulannya jelas, otak anda bukan sahaja suka kesunyian, ia memerlukannya untuk berfungsi pada tahap terbaik. Baiklah, teori sudah cukup. Anda mungkin berfikir, dunia saya bising, saya tidak boleh berpindah ke biara di atas gunung. Jangan risau, anda tidak perlu. Memenangi perang melawan rangsangan berlebihan adalah tentang pertempuran kecil yang strategik, bukan pengunduran besar-besaran. Berikut adalah 5 strategi praktikal yang boleh anda mulakan hari ini. 1. Jadualkan kesunyian. Ya, secara literal, anggap ia sebagai mesyuarat penting dengan CEO otak anda. Blok 15 hingga 30 minit. Dalam kalendar anda setiap hari. Tiada telefon, tiada muzik, tiada podcast.
Hanya anda dan fikiran anda. Mungkin pada mulanya ia terasa janggal. Itu normal. Otak anda sedang belajar untuk tidak lagi ketagih kepada rangsangan. 2. Cipta kubu pertahanan anda. Kenal pasti tempat atau alat yang boleh memberi anda kesunyian. Fon kepala pembatal hinga adalah pelaburan yang hebat. Mod jangan ganggu pada peranti anda adalah kawan baik anda. Cari satu sudut di rumah atau pejabat anda, walaupun ia hanya sebuah kerusi, dan isytiharkannya sebagai zon bebas bunyi. 3. Amalkan monotasking. Multitasking adalah satu mitos. Apa yang anda lakukan sebenarnya adalah task switching yang pantas dan ia sangat meletihkan otak. Pilih satu tugasan, matikan semua yang lain. Lakukan kerja itu dengan sepenuh perhatian anda dalam persekitaran yang senyap. Anda akan terkejut betapa banyak yang boleh anda capai dalam 30 minit fokus berbanding 2 jam gangguan. 4. Rangkul kebosanan. Pada zaman ini, kita takut akan kebosanan. Sebaik sahaja ada masa terluang, kita terus mencapai telefon. Cabar diri anda. Apabila anda beratur menunggu kopi, biarkan telefon anda di dalam poket. Pandang sekeliling. Biarkan fikiran anda mengembara. Kebosanan bukanlah ruang kosong. Ia adalah tanah subur untuk DMN. Anda menanam benih-benih idea hebat. 5. Lakukan detox deria. Sekali-sekala, berikan sistem deria anda rehat sepenuhnya. Pergi berjalan-jalan di alam semula, jadi tanpa fon kepala. Duduk di dalam bilik yang malap selama beberapa minit tanpa sebarang input visual atau audio. Ia seperti menekan butang reset untuk sistem saraf anda, mengurangkan tahap kebisingan latar belakang dalam fikiran anda. Mencari kesunyian dalam dunia yang bising bukanlah satu tindakan mementingkan diri. Ia adalah satu tindakan penjagaan diri yang radikal. Ia bukan tentang melarikan diri dari dunia, tetapi tentang mengecas semula supaya anda boleh kembali ke dunia dengan lebih baik, dengan pemikiran yang lebih jelas, kreativiti yang diperbaharui dan emosi yang lebih stabil. Jadi, pada kali seterusnya, anda merasa tertekan dan tidak dapat berfikir, dengarlah bisikan otak anda. Ia tidak meminta lebih banyak kopi atau lebih banyak motivasi. Ia merayu untuk sesuatu yang lebih asas. Ia merayu untuk kesunyian. Berikanlah hadiah itu kepadanya.